Tak ada siapa boleh buat you marah, sedih kalau you tak izinkan. Kalau orang tu buat you marah, you buat sedih, you trigger dengan apa orang tu cakap. Betul orang tu salah. Apa niat dia untuk bawa masa silam, bawa benda-benda yang sakitkan hati you? Apa niat orang tu, apa motif dia? Tapi macam biasa, orang dia buat apa dia nak, apa dia suka, ikut kepala dia. Dan kita tak boleh kawal orang, ingat tu. Cuba kawal orang, tak dapat tenang. Stres. So, stres tu datang dari mana? Diri sendiri yang buat. So, benda tak boleh kawal, tak boleh nak kontrol, lepaskan. Tak boleh nak kawal orang. Apa kita boleh buat? Kawal diri sendiri. Apa ayat-ayat perkataan orang ni yang kecilkan hati kita, sakitkan perasaan kita, tak payah gaduh-gaduh. Tapi tu apa yang kita buat lah, kan? Sama juga macam Fizzah. Sebelum ni, rasa marah, bergaduh, cuba nak explain. Aku macam ni. Engkau tak kenal aku macam ni lah. Jangan cakap macam tu, janganlah. Tapi orang tu, dia cakap macam tu, dia tahu benda tu sakit ke hati you. Benda tu akan buat you sedih. Tapi dia cakap juga. Kenapa? Sebab dia ada niat, ada motif dia. Dia memang nak buat. Dia tak, kadang orang macam ni, ada orang yang dia tak suka tengok orang lain tenang. Tak suka tengok orang lain senyum. Senyum pun tak boleh. Ada orang macam tu. Orang macam ni jangan layan sebab dia ada masalah kat sini. Masalah mental, dalam manda Allahu Akbar, gelap. Tapi diri kita, diri you berhak bahagia, berhak tenang. Masuk ke dalam, kawal diri sendiri. Tanya diri sendiri, kenapa ayat orang ni, apa yang dia cakap tu, aku trigger. Aku rasa trigger dengan ayat orang ni. Kenapa? Apa kena-mengena ayat orang ni yang dia cakap ni dengan aku? Tiba-tiba buat aku marah, buat aku stres, buat aku sedih. Mesti ada sesuatu. Sama juga macam Fizzah. Orang tu minta nasihat dengan Fizzah. Fizzah dah bagi nasihat. Dia pula marah. Dia cakap, kau macam sempurna sangat cakap macam tu. Kau siapa cakap macam tu? Tapi masalahnya, yang datang dekat Fizzah, masa tu dia yang datang minta nasihat. Bila kita bagi nasihat, buat macam ni, dia marah, tak boleh terima. Tapi Fizzah boleh marah dia balik. Dan kau yang datang ke aku. Pilih untuk tenang,